So, saya buat semua ni untuk anak-anak. Bukan untuk saya enjoy seorang. Hai! Masak apa ni? Masak Wangi cookies. Oh. Hai, jom pergi kitchen. Jom. Ni saya punya boss, our CEO Aida. Hai. Jom pergi kitchen saya. Okey. Hari ni Kak Izzy nak buat apa? Hari ni kita nak buat kurma cookies. Kurma. Ya. Okey, kita ambil apron dulu. Okey, this is our SOP. Sebelum baking, kena pakai apron lah. Dan glove. Boleh bagi tahu kita nama you dan asal dari mana? Nama saya Iziana binti Salim. Saya berumur 39 tahun. Saya berasal daripada Miri, Sarawak. Jadi macam mana kenal ibu pun ni? Daripada media sosial. So, sebab saya memang minat baking. So, saya tak tahu nak pasarkan produk saya. So, bila tengok dekat media sosial, tengok ada ibu preneur. Sangat interesting sebab ibu. Saya adalah ibu. So, saya macam, mungkin ni satu peluang untuk saya. Sebab before this saya tahu, saya berniaga tapi saya jual buah, bukan barang yang saya buat sendiri tau. So, saya nak jual hasil yang daripada tangan saya sendiri. Sekarang memegang jawatan apa di ibu pun? Sekarang saya operation lead dekat sini. Almost 3 years, dah 3 tahun. Okay, sebelum kita start, so dekat sini kita ada SOP. So kena bersih lah, semua bersih. So saya dah cuci tangan, pakai apron, tutup kepala dan kita kena guna glove ni yang important. Sangat important. Yang untuk resepi ni siapa yang memberi inspirasi? Saya create resepi ni sebab ada satu customer tu dia nak kuih yang bertemakan bulan Ramadan tau. So biasa Ramadan ni orang makan kurma, betul tak? Kurma sangat famous. So saya macam, okay, why not kita buat cookies kurma sebab kita pun memang tak ada cookies yang bertemakan kurma. So saya try lah, saya buat R&D, mula-mula tak jadi. So last jadi perfect, dah sedap. Okay? Kejap lagi kita tengok hasil dia. Okay, jom kita start. Okay. Apa bahan-bahan dia? Okay, firstly, bahan tak sangat banyak pun. Just butter, brown sugar, kurma. Kurma ni kita buang biji dia. Kurma tu kena kurma jenis Kita pakai ajwa. Okay, so saya start. So, ni butter. Kita guna pure butter. Okay. So, butter ni 250 gram, okay? Okey. Butter ni yang unsalted ke yang salted? Yang salted. Salted. Yeah. Make sure butter kena melt sekejap lah. Kena cair sikit suhu bilik. Okay. Ini brown sugar. Kita tak nak kuih tu manis sangat sebab kurma tu dah manis. So, kita pakai brown sugar. Butter kena beat dengan sugar. Okay, sekarang kita mix butter dengan brown sugar. Okay, mix tak perlu lama. Lepas tu kita masukkan 1 teaspoon vanilla essence. Sedap! Beat dia sekejap je. Cookies ni sebenarnya simple. Tak perlu beat banyak-banyak pun lama-lama. Okay, saya nak masukkan kurma. Kurma saya pakai 125 gram. Alright. So, beat. Dia kena hancur ke kurma tu? Tak perlu hancur tapi bagi dia sekata. Okay, so tak perlu lama-lama. Okey. Okay, sekarang ni tepung gandum. Tepung gandum kita pakai 300 gram.
dan baking soda. Ni baking soda. Baking soda 1 teaspoon je. Okay, 1 teaspoon. Okay. Beat balik. Sampai sebati je. Tak perlu lama-lama. Okay, ingredient paling last. Various dark chocolate compound. Wow. Ini 150 gram. Okay, so just letak je kat dalam. Ni tak payah beat dah. Oh, jadi kita gaulkan. Kau je sampai sekata. Okay, dah siap. Cantik. Cantiknya. Okay, ini hasil adunan yang kita buat tadi. So, kalau dekat sini kita ada SOP. Satu adunan ni kita nak dapat dengan kuantiti yang ngam, dengan kuantiti yang dengan saiz yang fix. So, dekat sini saya akan timbang. Saya memang akan pakai metod timbang lah. Sebab benda ni dia lagi accurate untuk kita tahu kita punya cost berapa. So, saya akan timbang dengan 8 gram. So, kita nak bakar. Okay, so kita bakar. Okay, saya guna suhu 160 selama 15 minit. Okay, saya buka Okay. Alright. Okay. Apa yang you nak cakap dekat ibu-ibu luar sana sempena bulan Ramadan dengan raya ni? Sabar. Berusaha. Kadang-kadang banyak ibu-ibu dia tak percaya diri. So, saya buat semua ni untuk anak-anak. Bukan untuk saya enjoy seorang. Kepada ibu-ibu yang dekat luar, mana yang duduk kat rumah stres tu, datanglah sini. Datang sini, boleh jadi volunteer, boleh belajar dengan saya. Kan? Okay, kuih dah siap. Ha. Okay, sedap. Tada! Oh, dah siap dah kuih kita. Comel. Izzy, boleh jual lah ni? Boleh. Inilah dia hasil daripada resepi kita hari ini, kurma chocolate chip cookies. Selamat mencuba.